Tindakan dua pemimpin UMNO gelang patah keluar parti tidak membawa apa-apa impak besar. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur menegaskan ini kerana ahli-ahli UMNO sedar di mana hala tuju dan landasan perjuangan parti. Bukan ahli UMNO dia tahu. Masyarakat Malaysia pun berpandu dan bergantung harapan kepada UMNO untuk memastikan bahawa negara ini menjadi sebuah negara aman, sejahtera dan seterusnya. Jadi pada saya apa yang telah disebutkan, barangkali mereka nak cuba tarik lagi lah. Tapi saya percaya bahawa ahli UMNO akan utuh bersatu bersama dengan UMNO. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada dakwaan UMNO bakal kehilangan ramai ahli susulan tindakan dua pemimpin UMNO keluar parti. Sebelum ini, bekas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukris Tun Mahathir turut mendakwa beberapa ketua bahagian UMNO di Kedah juga akan keluar parti bagi menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Namun, Datuk Seri Tengku Adnan menyangkal dakwaan terbabit dengan menegaskan bahawa rata-rata ahli UMNO sedar tentang perjuangan yang dibawa parti. Beliau ditemui selepas menghadiri ibadah korban peringkat Parlimen Putrajaya di Presiden 9 pada Isnin.